Geng, aku sebagai doktor dah biasa sangat tengok macam-macam jenis kecederaan fizikal kat hospital. Tapi ada satu kes ni yang sampai sekarang buat aku termenung panjang sebab trauma dia memang tak masuk di akal. Ini bukan sekadar kes sakit badan yang biasa kita jumpa dalam ward. Tapi kecederaan ni berpunca dari gangguan gaib yang sangat agresif sampaikan kesan dia nampak jelas pada material keras. Aku nak kongsikan satu cerita tentang macam mana sebuah keluarga ni gigih juga nak sampai ke puncak Genting Highlands. Walaupun kereta Myvi dorang masa tu rasa macam tengah tarik beban 1 tan sampai hampir tak lepas nak daki bukit. Tapi korang kena tahu, ada satu penumpang tak diundang yang sebenarnya dah ikut dorang dari bawah, bergayut sampai ke lobi hotel dan tinggalkan kesan cakaran yang sangat dalam pada besi bumbung kereta tu. Persoalan utama dia sekarang, apa benda sebenarnya yang duduk atas bumbung tu masa dorang tengah layan selekoh dalam kabus tebal yang gelap gelita. Sumpah, cerita ni akan buat korang fikir 2 kali sebelum buat plan nak naik Genting lepas waktu maghrib sebab suasana kat sana boleh berubah. Jadi sangat menyeramkan dalam sekelip mata. Kisah ni bermula dengan seorang bapa muda yang kita panggil Khairul saja untuk jaga privasi dia, di mana dia baru saja beli Myvi baru yang plastik kat tempat duduk pun belum sempat cabut lagi. Dia memang tengah bersemangat nak bawa isteri dengan 2 orang anak kecil yang masih tadika untuk pergi bercuti pendek. Tapi sayangnya dorang gerak agak lewat malam tu. Masa kereta dorang baru saja melepasi kawasan Karak dan mula nak mendaki naik ke Genting, suasana tiba-tiba rasa lain macam dan aura di sekeliling dorang jadi berat sangat. Kabus kat situ tebal gila babi. Sampaikan kalau ikutkan data medical atau kaji cuaca pun, tahap kelembapan masa tu memang cecah 97% yang buatkan udara rasa basah dan melekit pada kulit. Bayangkan depan mata Khairul sekarang cuma ada jarak penglihatan dalam 2 meter saja. Jadi dia terpaksa buka lampu tinggi. Walaupun cahaya tu macam melantun balik sebab kabus, nampak macam dinding asap putih yang sangat tumpat. Khairul kena fokus gila sebab jalan tu bengkak bengkok dan dia langsung tak nampak apa yang ada kat depan, manakala suasana kat luar pula sunyi sepi yang teramat menyeramkan. Tak ada bunyi cengkerik yang biasa kita dengar kat hutan dan tak ada bunyi angin menderu, cuma bunyi tayar kereta dorang saja yang berpusing atas jalan tar yang lembap dan licin. Anak-anak dia yang tadi bising menyanyi pun tiba-tiba diam 1000 bahasa, seolah-olah dorang pun dapat rasa ada sesuatu yang tak kena tengah memerhati dari balik kegelapan hutan tu. Tiba-tiba, Khairul perasan sesuatu yang sangat pelik dengan prestasi kereta dia, sedangkan Myvi tu kereta baru dengan enjin yang masih dalam keadaan tip-top. Masa nak mula mendaki tu, enjin dia mula mengaum kuat gila, macam tengah paksa diri habis-habisan, tapi kereta tetap gerak lembab. Macam kura-kura walaupun pedal minyak dah ditekan sampai ke lantai. Hati dia dah mula berdegup kencang sebab kereta tu rasa berat sangat macam tengah tarik lori. Seolah-olah ada satu beban seberat 1 tan yang tengah bergayut kat atas bumbung kereta dorang. Kenapa kereta ni tiba-tiba hilang kuasa? Dia tanya diri sendiri dalam hati, tapi dia cuba kawal riak muka sebab tak nak takutkan isteri dia yang tengah duduk diam kat sebelah. Isteri dia pun dah mula perasan perubahan tu, lalu dia peluk anak-anak rapat sikit. Apatah lagi suhu dalam kereta tiba-tiba jadi sejuk yang mencucuk sampai ke tulang. Ini bukan sejuk aircon biasa yang kita boleh adjust tu tau. Tapi sejuk dia rasa macam kita duduk dalam bilik mayat yang beku. Masa tengah layan selekoh yang gelap, gelita dan sunyi tu, tiba-tiba satu bau bunga melo atau jasmin yang teramat kuat mula menusuk masuk dalam kabin, sampaikan Khairul rasa pening kepala. Masalahnya, tingkap semua tertutup rapat dan dorang tak pakai pun sebarang pewangi kereta, jadi bau tu nampak macam datang terus dari saluran aircon, seolah-olah ada benda kat luar yang tengah hembus
nafas dia masuk ke dalam. Khairul cuba berlagak tenang dengan kuatkan volume radio, tapi yang keluar cuma bunyi statik yang membingitkan telinga. Dan masa inilah bulu roma Khairul automatik meremang tegak. Dia tahu dalam kabus tebal yang macam dinding putih ni, dorang bukan lagi sendirian kat atas jalan raya tu sebab ada sesuatu yang tengah menumpang perjalanan dorang malam tu. Sumpah, perasaan dia masa tu memang rasa macam nyawa dorang sekeluarga tengah dipertaruhkan dalam satu permainan yang dorang sendiri tak faham. Masa Khairul tengah bergelut nak kawal steering dalam kabus tebal yang memutih tu, tiba-tiba satu bunyi dentuman yang sangat kuat. Kedebuk menghempap tepat kat atas bumbung Myvi dia. Bunyi dia bukan macam dahan kayu jatuh tau, tapi sebiji macam ada satu guni pasir seberat 100 kilo dicampak dari tempat tinggi terus ke atas bumbung sampai kereta tu terenyak ke bawah. Aku rasa kalau korang tengok dari luar masa tu, absorber kereta tu mesti dah rapat ke fender sebab beban tu gila babi punya berat sampaikan anak-anak Khairul yang kat belakang terus terjaga dan menangis histeria. Isteri dia pula, muka dah pucat lesi macam tak ada darah langsung, tangan dia menggigil, terus capai tangan Khairul sambil mulut tak henti-henti baca ayat kursi sebab dia tahu benda ni bukan masalah mekanikal tapi sesuatu yang jauh lebih ekstrim. Khairul cuba sedapkan hati dia sendiri dengan cakap kat isteri dia yang mungkin dahan pokok jatuh sebab angin kuat kat atas ni, tapi logik akal dia sendiri menolak benda tu sebab tak ada sebatang pokok pun kat kawasan selekoh tu. Lagipun kalau dahan jatuh, bunyi dia sekali je kan? Tapi apa yang dorang dengar, lepas tu buatkan darah. Khairul rasa macam membeku terus. Bila bunyi dentuman tadi bertukar, jadi bunyi cakaran kuku yang sangat tajam pada besi bumbung. Bunyi dia macam srit, seolah-olah ada sesuatu yang berkuku panjang tengah cuba berpaut kuat supaya tak jatuh dari bumbung kereta yang tengah bergerak tu. Dan bunyi besi bergesel dengan kuku tu sangat nyaring sampai Khairul rasa ngilu kat gigi dia sendiri. Masa nilah teknologi moden Myvi tu mula buat hal yang luar kotak pemikiran manusia bila sensor ADAS yang ada kamera kat cermin depan tu tiba-tiba berbunyi non-stop. Beep, beep, beep. Lampu amaran kat dashboard menyala merah menyala bagi amaran yang ada objek dekat sangat kat depan kereta. Padahal Khairul nampak dengan mata kepala dia sendiri yang depan kereta dorang kosong tanpa ada kereta lain atau pokok. Jadi, apa sebenarnya yang sensor kamera tu nampak? Tapi mata manusia tak nampak. Hati aku kuat cakap yang sensor tu tengah track sesuatu yang gaib yang mungkin tengah bergayut depan cermin atau melayang rapat dengan bonet kereta dorang masa tu. Keadaan makin jadi buruk bila Khairul perasan jarum suhu enjin dia mula naik mendadak masuk ke zon merah yang secara medikal dan teknikalnya bermaksud enjin Myvi tu tengah overheat sebab terpaksa bekerja keras luar biasa nak tarik beban misteri kat atas bumbung tu. Enjin tu mengaum macam nak meletup. Weh! Tapi yang peliknya walaupun enjin tengah panas gila, suasana dalam kabin kereta tu jadi sejuk. Yang teramat sangat macam korang duduk dalam peti ais mayat kat hospital sampai Khairul boleh nampak wap keluar dari mulut dia masa dia bernafas. Dia cuba adjust aircon bagi panas sikit tapi tak ada kesan langsung sampaikan sejuk tu rasa tajam dan membawa aura kematian yang sangat pekat menyelubungi dorang sekeluarga. Khairul rasa macam nak gila masa tu tapi insting dia sebagai ketua keluarga kuat mengatakan jangan sesekali matikan enjin walaupun bunyi cakaran kat atas bumbung tu makin lama makin agresif. Siap ada bunyi hissing atau bunyi nafas yang berat betul-betul kat atas kepala Khairul dan Myvi tu rasa makin mendap ke belakang seolah-olah benda kat atas tu makin bertambah berat atau dia tengah tekan bumbung tu ke bawah dengan sengaja.
Khairul genggam steering kuat-kuat sampai urat tangan dia timbul dan peluh jantan mula membasahi dahi walaupun suhu dalam kereta tu negatif sebab dia sedar kalau dia buat silap sikit saja, kereta dorang mungkin akan terbabas masuk dalam gaung gelap kat tepi jalan tu. Sumpah, masa ni nyawa dorang memang di hujung tanduk. Masa ni lah keadaan jadi makin tak terkawal bila kereta Myvi tu sampai kat satu selekoh tajam yang ada lampu jalan samar-samar dengan cahaya oren yang malap gila sebab ditelan kabus. Cahaya tu cukup untuk Khairul nampak sesuatu yang buatkan jantung dia rasa macam nak berhenti berdetak terus bila dia secara spontan jeling cermin sisi kanan sebab rasa macam ada bayang-bayang yang bergerak laju kat tepi pintu pemandu. Korang tahu tak apa yang dia nampak? Dia nampak sehelai kain putih yang sangat lusuh dan kotor dengan kesan tanah serta darah kering tengah melambai-lambai ditiup angin kuat dari arah bumbung kereta. Kain tu terjuntai ke bawah betul-betul depan tingkap dia seolah-olah ada benda yang tengah baring meniarap kat atas bumbung sambil kaki atau tangan dia terjuntai ke tepi pintu. Sumpah, Khairul cakap kat aku yang masa tu dia rasa macam nak pitam. Tapi yang paling menghancurkan mental dia ialah bila dia nampak satu tangan yang sangat pucat dengan kulit mereput melekat terus kat tulang. Tangan dengan kuku yang hitam dan panjang tu tengah mencengkam kuat pada bingkai pintu bahagian atas dan dia bukan sekadar letak kat situ tau, tapi dia tengah memanjat atau cuba nak tarik bumbung tu ke bawah. Khairul menggigil satu badan sampaikan steering kereta tu bergetar kuat, malah dia hampir-hampir terbabas masuk ke dalam gaung gelap kat sebelah kanan sebab dia terlalu fokus tengok tangan misteri tu kat cermin sisi. Dia terpaksa brake mengejut tapi dia sedar kalau dia berhenti kat situ, habislah dorang sekeluarga dikerjakan benda tu. Abang jangan tengok, teruskan memandu. Isteri dia menjerit sambil menangis dengan suara yang dah serak sebab terlalu takut. Walaupun dia tak nampak tangan kat luar tu, tapi dia nampak sesuatu yang jauh lebih ngeri kat cermin depan. Masa lampu jalan tu menyuluh sikit ke dalam kabin, ada satu pantulan wajah yang muncul kat permukaan kaca cermin depan tu. Dan itu bukan pantulan muka Khairul atau isteri dia. Wajah seorang wanita yang sangat pucat dengan rambut hitam panjang yang kusut masai menutup separuh muka dia tengah tunduk dari arah atas bumbung, memandang tepat ke dalam kereta memerhatikan anak-anak Khairul yang tengah menangis kat belakang. Mata benda tu nampak merah menyala dalam kegelapan kabus tu, seolah-olah dia tengah lapar atau marah sebab dorang cuba nak lari dari dia. Khairul dah tak berani nak pandang mana-mana cermin lagi dan cuma mampu pandang lurus ke depan walaupun mata dia berair sebab menahan takut yang teramat sangat. Dia tahu kalau dia berhenti untuk cek bumbung atau cari bantuan, benda tu akan turun dan sapa dorang dengan cara yang paling ngeri. Apatah lagi dia boleh rasa bumbung Myvi tu makin lama makin melengkung ke dalam. Bunyi cakaran tu makin menjadi-jadi dan sekarang bukan kat satu tempat je. Tapi bunyi tu mengelilingi seluruh bumbung kereta seolah-olah benda tu tengah menari-nari kegembiraan sebab tengok dorang dalam ketakutan yang teramat sangat. Setiap kali kereta tu langgar bonggol atau lubang kecil, Khairul boleh dengar bunyi tulang belulang berderak dari arah atas macam bunyi dahan kering patah. Tapi versi yang lebih hidup and menyeramkan. Dia rasa kerdil gila masa tu sebab walaupun dia seorang lelaki yang rasional dan percaya pada sains perubatan, tapi bila berhadapan dengan entiti yang luar logik macam ni, segala teori dia terbang melayang. Dia cuma mampu doa dalam hati supaya enjin Myvi tu tak mati tengah jalan sebab kalau enjin mati masa ni, memang dorang akan jadi mangsa seterusnya kat selekoh maut tu. Kabus makin tebal, seolah-olah nak membutakan mata Khairul terus. Tapi dia tetap tekan minyak walaupun kaki dia dah rasa lembik macam jeli. Sebab dia tahu ini adalah pertarungan antara hidup dan mati yang paling ngeri pernah dia alami. Sumpah, trauma ni memang akan melekat sampai ke liang lahat.
Masa ni Khairul dah tak peduli langsung pasal jangka hayat enjin kereta dia ataupun surat saman speed trap yang bakal sampai ke rumah nanti. Dalam kepala dia cuma ada satu saja matlamat yang wajib dicapai, iaitu dia mesti sampai ke kawasan yang terang secepat mungkin sebelum bumbung Myvi tu betul-betul pecah dikerjakan benda kat atas tu. Khairul terus tekan pedal minyak tu sampai ke lantai. Memang pedal to the metal habis-habisan sampaikan enjin Myvi tu mengaum nyaring gila macam nak meletup bila-bila masa saja. Tapi peliknya, kereta tu masih lagi rasa berat dan lembab, seolah-olah ada sesuatu yang tengah berpaut dekat dahan pokok atau sengaja tarik kereta tu dari belakang untuk perlahankan dorang. Bau hangit dari brek dengan enjin yang terlampau panas mula menusuk masuk ke dalam kabin, bercampur pula dengan bau melo yang makin lama makin busuk macam bangkai yang dah mereput. Sumpah, suasana dalam kereta tu memang sangat menyesakkan dada dan buatkan jantung aku sendiri rasa nak terhenti bila bayangkan keadaan dorang masa tu. Bila Khairul mula memecut, benda kat atas tu macam sedar. Yang mangsa dia tengah cuba nak melarikan diri daripada cengkamannya yang berbisa. Dia mula mengamuk, geng. Korang bayangkan, tengah-tengah Khairul fokus nak ambil selekor tajam dalam kabus tebal yang menghalang pandangan tu, tiba-tiba ada bunyi dam yang sangat kuat datang dari arah bumbung. Benda tu tengah hentak bumbung kereta tu guna sesuatu yang sangat keras, mungkin guna kepala dia yang besar atau tangan dia yang sasa tu untuk pecahkan besi. Khairul dengan isteri dia boleh nampak dengan mata kepala sendiri macam mana besi bumbung Myvi tu mula kemek ke dalam, betul-betul kat atas kepala dorang, sampaikan Khairul terpaksa tundukkan kepala sikit sebab takut besi tu akan hancur dan tembus ke bawah. Setiap kali dentuman tu berbunyi, bumbung tu makin rendah dan makin dekat dengan ubun-ubun dorang, membuatkan suasana dalam kabin tu rasa macam kubur yang tengah menghimpit mangsanya. Anak-anak kat belakang pula dah tak menangis macam biasa dah, tapi dorang dah mula meraung ketakutan yang teramat sangat, sampaikan suara dorang pun dah jadi serak dan hilang. Khairul masa tu rasa tersepit gila antara hidup dan mati, dan ini yang aku panggil moral tension yang paling dahsyat bagi seorang ayah yang nak lindungi keluarga dia. Dia ada dua pilihan saja, sama ada dia berhenti kat tepi jalan yang gelap tu untuk minta tolong walaupun dia tahu tak ada siapa akan lalu kat situ, atau dia teruskan pecutan maut ni walaupun enjin dah mula berasap dan kereta dah bergegar macam nak lerai. Hati dia kuat cakap kalau dia berhenti saja, benda kat atas tu akan terus koyakkan bumbung tu macam kertas dan tarik dorang semua keluar untuk dijadikan habuan. Jadi, dia pilih untuk teruskan pecutan walaupun steering tu dah rasa macam nak tercabut dari tangan dia yang menggigil teruk sebab menahan deba yang luar biasa. Kabus kat depan dorang pula tiba-tiba jadi makin tebal, seolah-olah satu dinding putih yang hidup dan sengaja nak halang dorang daripada nampak jalan raya yang bengkang-bengkok tu. Khairul cuma harapkan lampu jalan yang jarang-jarang ada tu sebagai panduan untuk dia terus memandu dalam keadaan yang sangat buta dan berbahaya. Tapi dalam kesamaran tu, dari jauh dia mula nampak ada cahaya kuning yang terang benderang, dan itulah lampu dari kawasan hotel serta lobi puncak genting yang dia tunggu-tunggu dari tadi. Bila nampak saja cahaya tu, Khairul rasa ada sedikit harapan yang muncul, tapi benda kat atas tu makin menggila, hentak bumbung sampai cermin depan mula retak seribu dan hampir berkecai. Bunyi cakaran kuku tu sekarang dah bertukar jadi bunyi macam besi kena gergaji yang sangat membingitkan telinga, sampaikan isteri Khairul terpaksa tutup telinga anak-anak dorang dengan kuat. Tiba-tiba masa dorang betul-betul nak melepasi pintu gerbang kawasan hotel yang terang tu, bunyi dentuman dan cakaran tu berhenti secara mengejut, sampaikan suasana jadi sunyi sepi terus. Dan korang tahu tak apa yang jadi selepas tu? Kereta Myvi tu tiba-tiba rasa ringan secara mendadak,
seolah-olah ada satu beban seberat 1 tan yang baru saja terbang hilang ditiup angin malam yang sejuk. Kereta tu memecut laju ke depan, sampaikan Khairul terpaksa tekan brek mengejut sebab terkejut dengan perubahan berat yang sangat drastik tu. Masa itulah dia sedar, penumpang misteri tu dah pun turun atau melompat pergi. Sebaik saja dorang masuk ke kawasan yang ada cahaya lampu yang banyak dan terang. Khairul tercungap-cungap cari nafas sambil peluh dia menitik macam air terjun, dan walaupun dia berjaya sampai, harga yang dia kena bayar untuk perjalanan ni sangatlah mahal dan luar logik akal manusia biasa. Bila Khairul sampai saja kat depan lobi hotel yang terang benderang tu, dia terus matikan enjin dan keluar dari kereta dengan keadaan yang sangat kacau bilau dan tidak terurus. Dia tak peduli pasal beg baju ataupun urusan check-in lagi, sebab apa yang penting bagi dia sekarang adalah nak pastikan anak bini dia masih bernyawa dan selamat. Tapi korang tahu tak apa yang buatkan suasana lobi yang bising dengan suara pelancong tu jadi sunyi sepi secara tiba-tiba? Bellman hotel yang sepatutnya datang sambut tetamu dengan senyuman tu tiba-tiba berhenti melangkah dan muka dia berubah jadi pucat lesi macam nampak mayat hidup bila dia tengok bumbung kereta Myvi Khairul. Khairul yang perasan reaksi pelik staf tu terus pusing ke belakang untuk tengok sendiri apa sebenarnya yang ada kat atas bumbung kereta baru dia tu. Sumpah, masa tu Khairul rasa jantung dia macam kena rentap keluar dari dada bila dia nampak keadaan kereta dia yang dah hancur dikerjakan benda tu. Kat atas bumbung Myvi yang warna putih mutiara tu, ada kesan cakaran yang sangat dalam dan ngeri, bukan satu tapi ada 5 garisan selari yang panjang gila dari depan sampai ke belakang bumbung. Cakaran tu sangat kuat, sampaikan cat kereta tu terkopek habis dan nampak besi asal kat bawah dia yang dah mula berkarat sikit sebab terkena air kebus yang lembap. Malah, besi bumbung tu sendiri nampak kemek ke dalam dengan sangat jelas. Betul-betul macam ada satu entiti yang sangat berat baru saja duduk mencangkung kat situ sepanjang perjalanan dorang tadi. Tak ada dahan pokok atau batu yang boleh buat kesan macam tu. Sebab itu memang sah-sah kesan kuku, benda hidup yang tenaga dia luar biasa kuat dan agresif. Khairul terus jatuh terduduk kat lantai lobi tu sebab kaki dia rasa lembik macam jeli bila dia sedar yang selama perjalanan tadi, dia memang tengah bawa maut yang tengah memerhati betul-betul kat atas kepala dia. Isteri dia pula keluar dengan muka yang masih trauma. Terus peluk Khairul sambil menangis teresak-esak. Sampaikan orang sekeliling mula memandang dorang dengan penuh tanda tanya. Tapi yang paling merisaukan aku sebagai seorang doktor ialah keadaan anak-anak dorang yang nampak sangat lemah dan kritikal masa tu. Malam tu juga, kedua-dua anak Khairul kena demam panas yang sangat mendadak. Di mana suhu badan dorang naik mencanak cecah 40 darjah Celsius dalam masa beberapa minit saja tanpa sebarang tanda awal. Bila isteri dia nak mandikan dorang untuk turunkan suhu yang membara tu, dia menjerit panggil Khairul sebab ada sesuatu yang sangat ngeri dan tidak masuk akal kat badan budak-budak tu. Kat bahagian bahu kedua-dua anak dorang, ada kesan lebam yang sangat jelas, warna ungu kehitaman yang pekat dan nampak sangat menyakitkan. Lebam tu bukan lebam biasa sebab jatuh atau terlanggar sesuatu, tapi bentuk dia sebiji macam tapak tangan manusia yang sangat kecil dengan jari-jari yang panjang, kurus dan kuku yang runcing. Secara medikal, memang tak ada penjelasan logik macam mana lebam yang identikal boleh muncul serentak kat tempat yang sama pada 2 orang budak yang berbeza dalam satu masa. Masa Khairul tengah buntu dan menggigil, ada seorang staf hotel yang dah berumur datang dekat dan bisik kat telinga dia dengan nada yang sangat serius dan perlahan. Dia cakap yang Khairul sebenarnya dah terbawa penghuni lama dari kawasan selekoh maut jalan lama tu, dan benda tu memang suka menumpang kereta Myvi sebab dia rasa serasi dengan saiz bumbung tu untuk dia bertenggek.
Khairul terdiam 1000 bahasa bila sedar yang segala ilmu sains perubatan yang dia pelajari selama ni memang dah buntu bila berhadapan dengan hakikat alam gaib yang sekejam ni. Sumpah, malam tu jadi malam yang paling panjang dan menghantui hidup dorang sekeluarga sampai ke hari ini, dan aku sendiri pun tak tahu macam mana nak ubatkan trauma macam ni. Sampai ke hari ni, kesan kemek dekat bumbung Myvi tu masih lagi jelas kelihatan, dan dia jadi satu peringatan yang sangat keras buat aku, sebab hakikatnya kita memang tak pernah betul-betul sendirian bila tengah memandu sorang-sorang dalam gelap malam. Geng, korang pernah tak rasa kereta tiba-tiba jadi berat gila? Macam ada benda tengah menumpang masa korang balik lewat malam? Cuba drop komen kat bawah sebab aku nak baca juga pengalaman korang. Dan jangan lupa like serta subscribe kalau korang suka cerita macam ni. Sampai jumpa lagi.